Dulu time macam belajar ada pernah kena tak AUKU ke apa ke? Saya pernah kena AUKU lah. Pernah kena juga. Sebab masa tu ada Perhimpunan Agung UMNO, Wanita UMNO. Masa tu Adun Karabunai adalah Ketua Wanita UMNO Sabah ataupun Ketua Wanita UMNO Sepanggar, saya tak ingat. Kemudian dia buat dalam kampus lah. Masa tu kan dah lah yang parti politik kan selalu kata ataupun kerajaan selalu cakap kan. Dalam kampus ni tak boleh berpolitik, tak boleh berpolitik kan. Dia akan tuduh gerakan mahasiswa macam pro mahasiswa ni pro pembangkang. Jadi tiba-tiba dia buat jadi kita tak setuju lah. Jadi saya dengan 5 orang kawan, kami tak buat apa pun. Kita just buka banner, kata parti politik dilarang masuk, macam itulah. Macam angkat plakat macam Hamdi dengan Hasan itu. Tapi kita angkat banner. Main kau sekali lah. Kau sekali lah. Saya tak angkat plakat, saya tak angkat plakat. Ya betul lah. Saya tak angkat plakat. Lepas tu saya cakap, saya ke? Tapi bukan di dalam, kita tak kacau dalam dewan lah masa tu. Sebab dalam zaman tu mungkin. Jadi kita di luar dewan, sebelum diorang masuk kita angkat. Kemudian dikeroyok lah oleh orang UMNO, termasuk Adun tu sendiri. Mungkin dia dah lupa. Nah itu pengalaman lah. Disebabkan itulah. Maksudnya bukan keroyok pukul lah, tapi dicuba diserang. Tapi bagus masa tu rela lah. Rela kepung kami mahasiswa 5 orang. Cool lah. Cool juga rela tu. Saya pun terkejut juga. Dia bawa kami keluar daripada dewan kuliah.